Tentang Al-Quran, iaitu Al-Quran tu adalah sumber kepada segala ilmu. Segala sumber tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan difirmankan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Wahyu-wahyu disampaikan tu dan Nabi menyampaikan dalam bentuk hadis dan juga dalam bentuk firman-firman Allah dan Al-Quran. Jadi Al-Quran tu mengandungi 30 juzuk, 114 surah dan 6,666 ayat ataupun 77,439 perkataan. Dan juga itu perkataan sebiji-sebiji. Kalau di segi huruf, 340,740 huruf. Jadi dalam Al-Quran ni dia mengajar, kalau kita lihat pada Al-Quran ni, Al-Quran adalah sebagai sumber ilmu. Kalau kita tengok daripada sini, Al-Quran ni mengajar 3 bahagian saja yang mana Rasulullah bawa. Pertama tentang akidah, kedua ibadah, ketiga adalah akhlak. Hadis Nabi juga berkisar di sebalik akidah, ibadah dan akhlak ataupun disebut sebagai iman, Islam dan ihsan. Iman tu adalah akidah, Islam adalah ibadah, ihsan tu adalah akhlak. Jadi daripada kenyataan tadi, ada beberapa surah daripada Al-Quran tadi. Surah Al-Fusilat yang mengatakan ayat 53 yang mengatakan kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kewujudan Allah di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri sehingga jelas bagi mereka untuk melihat benar wujud dan nyata. Ataupun ayat Az-Zariyat ayat 21 wa fi anfusikum afala tubsirun tu, tidakkah kamu lihat pada dirimu makakah kamu tidak melihat. Ataupun surah Az-Zariyat ayat 51, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain. Jangan adakan Tuhan yang lain selain Allah. Sesungguhnya aku memberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Surah Ar-Rum ayat 8. Mengapakah mereka tidak memikirkan tentang diri mereka? Dan juga surah Al-Baqarah ayat 21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya ayuhan nas, wahai manusia, a'budu, sembahlah, Rabbakum, Rabb tu Tuhan kamu, Rabbakumul lazi, Tuhan kamu, khalaqakum, yang menciptakan kamu, wallazina min qablikum, dan orang-orang yang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu, sesungguhnya semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Okey, apa yang kita boleh faham daripada penerangan tadi? Ada 3 penyampaian di sini. Pertama, dia nak sampaikan bahawa lihatlah Al-Quran adalah sumber ilmu. Sumber ilmu sebab sebelum Al-Quran adalah daripada yang tak berhuruf, tak bersuara. Daripada tak berhuruf, tak bersuara sampai kepada Nabi Muhammad melalui firman-Nya, melalui qalbu Nabi Muhammad, Jibril hantar melalui wahyu datang terus, ataupun datang melalui Jibril datang berjumpa Nabi Muhammad, ataupun melalui terus Allah sampai kepada Nabi Muhammad, tak berhuruf, tak bersuara, dijadikan bersuara apabila Nabi Muhammad mengeluarkan kalam-kalamnya, kata-katanya, dan berhuruf apabila ditulis. Jadi di situ nak rujuk kepada segala sumber adalah sumber ilmu adalah datang daripada yang kosong, tak berhuruf, tak bersuara, sampailah keluar nyata berhuruf dan bersuara yang disampaikan. Jadi awal daripada berhuruf dan bersuara tu adalah tak berhuruf, tak bersuara, datang daripada kosong yang ada. Kalau atas lagi dah tak tahulah, tak ada setakat ni yang kita tahu. Jadi untuk rujukan insan yang ada di muka bumi ni yang berjisim dan berjirim, rujuklah kepada yang telah diberhurufkan dan bersuarakan tu, yang mana yang telah dikalamkan dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sumber